Okay, malam ni aku drop off customer ni dekat area Seri Petaling. Ni dari Enesta Kepong tadi. Masa aku pasang MD KLIA. Pandai-pandai saja ni. Okay, aku dari Seri Petaling tadi. Tunggu-tunggu job si hijau tak ada, jadi aku MD pakai Bolt balik lah. Nak balik, so aku dapat pergi ke lorong Brunei ni. Jalan Pudu, lorong Brunei. Aku pun tak tahu gimana gitu. So total dia tadi RM21, tapi customer tu ada apa nama tu, macam ada promo, dia bayar aku cash RM13. Alright. MD balik rumah, dah tak berjaya nak dapat job KLIA. Seri Petaling kita tersidai. Okay, sekarang kita balik. Okay, aku lepas sekejap ni ada lampu sendiri. Jadi aku lepas accept job Bolt tu tadi, aku punya si hijau tu masih on. Aku kira nak gerak je lah dengan aku punya MD berbaki lagi ada beberapa minit lah. Sekali tengok, aduh, masuk pula ping. Dan aku rasa ping tu masuk sebab timer dah habis. Bawa pergi ke Puchong, tambang RM7. So aku terpaksa lah cancel. Job tu. Kacau lah aku punya cancellation. So sekarang aku tengah offline si hijau tu. Kacau betul. Kacau. Apa boleh buat lah guys, kadang-kadang begitulah dia. Cancellation kita naik lah sikit. Apa tu? Right, jom kita balik. On the way kalau ada ping kita layan, kalau tak ada let's go home. Okay, jam sekarang pukul 1.04. Siang tadi aku tak dapat nak buat job lah. Aku ada job tepi. Aku punya streak pun aku terpaksa release. Satu streak aku tak sempat release, yang pukul 2. Yang pukul 10 aku sempat release. Ada kawan orang rumah aku datang dari Miri. Kita bawa dia lah. Kita bawa dia jalan-jalan. Lepas tu aku ada satu job pergi KLIA, job tepi juga tengah hari. So kita hantar dia lah. Balik tu, lepas tu aku pergi ambil kawan orang rumah aku balik, bawa dia pergi museum. Last drop off dia dekat Sogo. Lepas tu malam tadi kita bawa anak bini kita keluar lah, pergi makan dekat Aeon Kepong saja. So anyway, itu sajalah kemungkinan job kita untuk malam ini. Macam-macam, InsyaAllah. Apa-apa pun rezeki dari Allah, kita terima seadanya. Alhamdulillah. Okay. Ui, ramai orang nak pergi dataran ni guys. Tadi dekat tepi dataran tu, ui, hebat. Tengok ni, dia potong selamba.
Alhamdulillah. Beli insurans besar mungkin. Okey, saja nak update sebab tadi kita punya job tu adalah pada hari sebelumnya 17.80 sen ni, dan itu adalah MD KLIA, dan hari ni kita masih ada MD 0 out of 2. Okey. Jadi maksudnya kalau kita dah sempat drop off ping MD yang pertama tu sebelum pukul 12, dia masih bagi kita gunakan yang hari tersebut lah. Dia tak makan yang hari seterusnya. Jadi itu sajalah, kita dah sampai bawah rumah. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Okey, pagi ni aku ada strik pukul 10. So jam sekarang 9.53. 9.50 tadi aku on. Mudah-mudahan job ini dikira sebagai strict job, InsyaAllah. Aku dapat dari Taman Sri Segambut ni pergi ke Hospital Selayang. Harga cantik. Mudah-mudahan dipermudahkan, InsyaAllah. Tadi pagi aku hantar kawan rumah aku pergi LRT Gombak sebab dia orang naik bas. Dia orang naik bas ke Genting. Dia orang naik bas ke Genting dari Gombak tu. Pukul 8.30 basnya. Jadi kita ambil dia dari hotel dan hantar ke LRT Gombak. Sebab yang dari KL Sentral pukul 10 ke atas baru ada bas, jadi lambat. So kita nak dia awal supaya atas sana nanti memang dah ramai orang kan, jadi taklah teruk sangat. Aku dengan rumah aku pernah naik atas pakai bas. Queue nak naik kabel car tu, ya Allah, sejam setengah. Masya Allah, hebat. So saya doakan anda semua sehat sejahtera dan juga mendapat ping yang mantap, InsyaAllah. Okay, kita ambil customer kita ni dekat Taman Sri Segambut, sebelah kita saja. Sebelah kita saja. Di sebelah kita saja. Mana customer kita ni? Ini kita punya customer. Sekejapnya. Okay guys, aku drop off aunty ni yang pakai baju oranye tu dekat Hospital Selayang. RM30. Dia bagi aku lebih pula. Aku nak bagi dia kurang, dia bagi aku lebih pula. Dia bagi aku 35 guys. Alhamdulillah. Mana ni? Aku tak nak pergi Taman Bidara. Aku cancel job satu tadi, masuk job kedua ni, tiba-tiba tengok RM4.7 je, tapi 3.1
Sebab aku turun bawah tadi guys. Aku tak naik straight tadi keluar dari Selayang Hospital tu. Bila aku turun bawah, rupa-rupanya barang ni pergi sebelah kanan tadi. Aduhai. Jadi 3.3. Payah. Sedap. Aku ambil U-turn dekat sana tadi. Dengan cepatnya aku ambil U-turn. So dia dekat area Selayang Mall ni. Rupa-rupanya. Maidin. Tak perasan tadi Selayang Mall dekat sini. Jadi aku baca tadi Maidin. Aduh, mistake. Lepas ni aku off lah. Aku akan menyidaikan diri seterusnya. Menyidai. Ini harap-harap tak jauh. Alamak, jam pula sini. Aduh. Gatal betul aku nak ambil. Intention tadi nak dapat job. Intention nak dapat job balik ke Kepong. Itulah cubalah. Accept satu. Tengok-tengok ni. Aduh, jam pula. Betul lah percaturan aku guys. Ni bawa pergi Kepong. Tapi mana? Kepong Utara. Kepong Utara. Kita dah drop off customer ni dekat PPR Intan Baiduri Blok D. Oh. Dia tak jauh lah dari sana. Okay. Aku kena balik ni. Aku baru ambil satu ping ni dari Kota Warisan Burger King tadi. Hantar dekat Harta Lega NGC Hostel. Dekat Kota Warisan Labuhan Dagang ni. So dia order 6 seater. So aku on 6 seater saja, RM18 cash. Aku nak masuk airport ni. Nak masuk kosong. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Hari ni guys masih 2 bulan Jun 2025. Jam sekarang pukul 10.56 malam. Sebenarnya begini, aku hari ni check in dekat Kota Warisan. Sebab besok pagi-pagi aku nak hantar anak aku ke KLIA. Seorang dekat KLIA 2, flight pukul 6.05. Seorang lagi KLIA 1, flight pukul 8.55 pagi. Jadi kena bergerak awal. Lepas tu orang rumah aku lagi mau kerja. So kita decide untuk bermalam di Kota Warisan supaya kita dapat gerak awal ke airport. Pas aku selesai check in kan diorang di airport, aku terus balik KL, hantar orang rumahku kerja. Lepas tu tengoklah macam mana, mungkin aku berehat ke. Sebab malam ni aku dah kerja. Aku ingat aku nak masuk airport standard ni. Standard maksudnya bukan priority lah.
tak ada ping. Siang tadi aku hantar kawan rumah aku tu yang aku layan 2-3 hari ni, untuk bawa dia balik dari hotel dia Starus tu pergi KLIA 2. So kita pun, saya kebetulan rumah saya pun cuti. Hari ni birthday Agong, birthday rasmi Agong. Jadi kita pun sama-sama lah menghantar kawannya pergi ke KLIA. So itulah cerita aktiviti aku itu. Dan aku tak ada buat streak aku. Aku miss aku punya streak dua-dua. Hari ni satu pukul 10 pagi, satu pukul 3 petang kah. Apa boleh buat lah. Jadi itu yang kita decide untuk bermalam di Kota Warisan. Okey, aku nak balik ke airport, kena U-turn. Aduh, tak tahulah aku nak buat apa ni. Macam tadi kebetulan aku turun daripada homestay tu dekat Kipco Central ke apa nama tu, atas Ninso tu kan. Kebetulan aku dapat ping ni dari Burger King Kota Warisan. Mungkin aku masuk Kota Warisan balik, aku top up minyak sikit dekat Shell. Lepas tu kalau tak ada ping, aku masuk KLIA, tengok standard punya queue macam mana. Kalau ada kebocoran, then kita boleh jalan. Kalau ada kata orang short trip, kita layan short trip. Kalau kebetulan kena short trip. Kalau tidak, kita sampai KL, kita sampai KL lah. Kita guna kita punya MD lah. Tapi aku rasa macam aku malas nak sampai KL. Kita tengoklah rezeki macam mana rezeki kita hari ini. Cuaca panas juga guys, petang tadi cuaca panas. Jadi aku punya rumah kan tak ada aircon. Nanti aku nak berehat pun tak dapat. Jadi aku pergi ke rumah. Kita check in lah. Kita tengok. Kebetulan aku dapat tempat di Kota Warisan. Kalau check in di KL, alang-alang juga. Silap-silap pukul 2.30, pukul 3 kena jalan dari KL. So kalau dari sini at least pukul 4 pun aku boleh jalan. Okay, kita tengok dulu. Let's go. Kita U-turn balik ke Kota Warisan, top up minyak dekat Shell sikit. Kita tengok keadaan macam mana. Tak ada ping, kita masuk airport. On the way aku ke airport, aku dapat ping lagi guys. Harta lega lagi. Tapi aku tak tahu bagaimana ni. Magnum 4D Jalan Taman Semarak, Labu, Seremban. Harap-harap tak jauh lah. Dah kita sampai, tak nampak pula budak ni. Orang ni. Aku rasa tak boleh masuk ni dalam dia punya quarters ni. Okay guys, aku dah no show kan dia. Dah 5 minit kita no show kan dia. Aku dah cancel. Kacau macam ni. Kacau macam ni guys. RM4 dia bagi.
Okay, kita baru drop off customer dekat Lakeville Tower C ni. Sekarang kita on the way keluar. Cash RM8. Right. Aku on 6-seater. Yang ni tadi just grab. Aku nak jalankan aku punya timer. Subscribe.